Okey, hello semua. Kembali lagi kita di rancangan Ketuk-Ketuk Hamdan. Okey guys, so macam biasa, kalau korang nampak video ni bermaksud kita ada projek, kita ada tempat, kita ada something big. So kali ni aku akan bawa korang pergi Thailand. จะเนี่ยเทไรมนหาสะกดมนตรายรักคู่ลงกูแต่เพิ่มเปิงหากินนอนไม่ได้แต่กูไม่ไปหาจะเสียกาตาเรียบเปลี่ยนแต่กูเอามา Sawadi, ungkrap mangkrap, masuk pintu keluar tingkap. Okey, so sekarang dalam pukul 9.45 malam. 18 bulan 6 2026, okey. Aku akan pergi, kalau tak tadi aku nak tukar duit. Tapi dah lambat sebab mall pun dah tutup. So tak apalah, tentang tukar duit tu nanti kita tukar dekat tempat Aki ataupun kat Thailand. Tapi cakap pasal Aki, kita akan pergi dengan siapa? Kita akan pergi dengan aku sendiri, Hakim, Aki, Mat Rejab dan juga Allah. Cah dia gotong Genting Highland. Kita akan pergi dengan Cah kali. Tapi sekarang aku akan pergi Puchong dulu. Sebab nak ambil kamera dekat Asan. Ambil kamera dekat Asan. Lepas tu tunggu Aki dengan Rejab. Aki dengan Rejab akan sampai sini. Diorang naik LRT lah. Sampai sini. Diorang sampai sini. Kikuk siap. Diorang sampai sini. Kita akan gerak ke Manjung. Okay? So, tanpa basa-basi, let's go. Gerak lu. Jumpa korang sekejap lagi. Okay guys, kita dah masuk Thailand dah. Sekarang ni Ahmad Rejab hilang bodoh. Ahmad Rejab hilang. Kita semua tengah cari Ahmad Rejab sekarang. Kita dah level 4 sekarang. Kita masuk Thailand, kita akan cari Ahmad Rejab. Jumpa korang lagi. Okay, kembali lagi kita. So sekarang kita orang dekat, kita dah sampai hotel lah. Sekarang kita akan nak siap-siap keluar pergi jalan-jalan. Kita tengok apa dia. Okay, tengok kat sebelah. Tapi tak boleh tunjuk lah sebab ada yang tak pakai baju apa semua. So kita jumpa nanti Kalau ada barang, ni apa panjang umur ni lelaki paling handsome di Thailand. Sawadi. Sawadi kap, keramang krap. Jumpa nanti krap. Okay guys, kita dah turun lah dari hotel. Kita ambil tutut. Okay, jom lah. Ya, kita nak pusing Thailand lah. Alright. Okay, Sawadee. สวัสดีครับไล่ครับเลยทูดอะไรครับโอ้โหนี่ไงโบ๊ะนี่เราโบ๊ะทำไงเนี่ยเราแต่bagi kami cakap lah kalau main kan kau. Okay, dengar. Aku buka ni besar. I one. Okay, now you tell me where we going. Going where? Masas. Okay. I will expose your face YouTube Alright. Okay. Good morning. Good morning Thailand. Selamat pagi. So sekarang pukul 8.40 pagi. Diorang tidur lagi. Kita kat hotel. Kita keluar dengan Mak Kim. Kita nak pergi kedai kopi. Tu. Contoh bilik.
So kita nak pergi kedai kopi pagi. Jalan dengan Mak Kim. Kita tengok lah. Niat saya nak beli kopi lah. Lepas tu kita tengok lah apa yang ada pagi-pagi ni. Vlog kali ni mungkin agak macam sendu sikit aku rasa sebab itulah. Satu malas nak rekod. Satu lagi segan. Satu lagi tak ada apa sangat weh. Memang tak ada apa sangat. Lebih daripada tidur semua lebih daripada melepek. Aku pun tak faham lah kenapa macam tu. So, okey lah, jom lah. Kita turun dulu. Okay, kita tengok mana Mak Kim. Mak Kim tak sampai lagi. Okey, sekejap lagi jumpa orang kat bawah. Okey, kedai kopi tutup belakang tu. Tutup. So sekarang Mak Kim kata tak apa lah, kita pergi kedai makan tu, Mak Kim depan. Aku malas, aku tak boleh nak rotate kamera sebab aku rakam pakai phone. So tak apalah, sayang belakang macam ni kan. Ni dah suasana Thailand pagi-pagi. So, itulah. Tak cakap orang, tak ada apa. Kalau nak vlog pun, aku tak tahu nak cakap apa. Ini lebih pada bodoh ke? Dah lah, bukan aku pun barai, aku pun nampak tak? Aku ada ni, masalah kulit. Aduh, tahu lah. Cash? Ada? 200 baht. 200 baht. Ya. Kalau bayar kena pakai cash. Boleh. Boleh. Okay, kita pergi makan dulu. Tengok macam mana nanti. Tak tahu lah nak cakap apa. Dah makan lah. Makan habis. Sekarang kita nak pergi naik motor. Pergi mana tak tahu lah. Kita tengok macam mana. Makan sini nasi goreng. Nasi goreng biasa. Orang panggil nasi goreng bodoh. Nasi goreng bodoh suku pinggan 2. Ayam goreng 1. Ayam halia 1. Tengok bank 1, SKP bank 1, RM20 duit Malaysia, RM22. 175 baht. Alright, tengok apa lagi ada sekejap lagi baru kita sambung rekod. Dah macam vlog orang sakai. Bye-bye. Okay. Apa dah keluar? Kita beli lah. Kita beli lah. Main gila. Aku kalau beli tu kata. Kita beli lah. Nanti lawa weh. So sekarang kita balik hotel. Lepas tu aku akan review kat korang satu per satu daripada makanan ni. Kita tengok macam mana penangan dia pergi, okey? Alright. So, jumpa hotel lah. Aku tak ada apa cakap lah. Jumpa hotel. Aku akan review kat korang makanan-makanan ni. Jangan risau, aku seorang yang mengambil berat tentang halal dan haram. So, makanan ni semua aku dah level check punya halal. Alright. Jumpa kau sekejap lagi, ha? Okey, kita dah balik. Let's go. Review makanan CBD Thailand. Yang pertama aku nak try ni. Jom try ni. Tengok macam mana penangan dia. Alright. Halal lah, jangan risau lah. Halalan Thayyiban. Bismillah. Halalan Thayyiban. Rasa bread karon. Okey lah, sedap lah. Entah. Dia manis, so-so. Masam pun so-so. Alright. Selain daripada tu, tak ada apa dah sebenarnya. Ya, betul. Cuma yang aku nak try kali ni je. Sebab aku tengok macam kat Malaysia tak ada dah benda ni. Yang warna ni tak ada. Dia ada 3 warna. Nala.
Ini gila. 3 jenis. Yang ini kita dah banyak kali rasa lah. Ni kita tepikan dulu. Kita rasa 2 ni. Macam ni lupa dia. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa macam dark chocolate. Dia dark chocolate tapi dia ada macam crunchy sikit. Dia manis, dia ngam-ngam cun lah. Dia tak terlebih manis. Dan dia tak tawar. Dia lupa macam ni sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Weh, yang ni rasa dia unik. Gentle. Unik rasa dia. Okay, siapa nak makan coklat yang paket warna biru dalam warna putih? Biasa budak-budak beli kat Langkawi. Luaran dia ialah coklat tu, dalaman dia white chocolate dengan almond. Tapi aku tak suka. Gentle tak suka. Okay, tu je lah. Aku makan jap. Lepas tu tunggu diorang balik. Lepas tu kita orang mungkin pergi makan. Kalau ada barang nanti sambung lah. Okay. Bye. Market Thailand. Keratung. Ya, boleh makan ya? Boleh. 50 baht. 50 baht keratung. Man. Guys, kau tengok Kau tengok mata Kim. Dia tengah fokus. Makan orang weh. Ni apa? Beef soup. Rice beef soup. Ayam lagi kasar, ayam putih. Atas sampan je cak. Jaga. Yang belum main kita cak. Dia baik. Apa dia? สีสันตลาดน้ำคลองแหในวันนี้ เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าวันนี้นักท่องเที่ยวได้มาพบบรรยากาศในร้านอารมณ์ของการรับชมรับฟัง Aku tak tahu korang dengar ke tak suara aku sebab aku tak pakai mic lah. Kali ni aku tak pakai mic lah sebab nak bagi korang dapat suasana tu juga. ความสดสดทั่วโลกอาเช้าเก็บมาจากเช้านะครับเราต่อมา Oi, princess.
baru sampai Pak Ong, gua hantar sampai lah. Kita makan dulu. Sebab ada yang dah makan sana, dia belum makan. Lepas tu tengok lah kalau ada keluar ada video, kalau tak ada kita jumpa esok pagi. Sebab esok kita balik dan esok ada aktiviti lah. Baik, alright, Assalamualaikum. Duduk kau dah. Balik ah? Puliang. Sambung cik bilik sebelah. Jom, kita nak balik ah. Kita balik dulu. Dah siap-siap ah nak balik. Nanti kalau ada apa barang saya post. Kalau tak ada barang, tak tahu apa. Semua saya tak ada lah. Okay. Thank you Thailand. Sawati. Okay, kita semua akan balik. Tapi Rejak dengan Aki tak nak balik. Mereka nak duduk Thailand. Rejak dengan Aki akan stay dekat Thailand dulu dan kami akan bergerak di mana dia orang nak tukar transgender. Mak Rejak kata dia nak buat kat sini, dia kata bisnes pelacuran sedap. Dia nak melacur orang tak ada duit, so dia yang diri dia dilacurkan. Dia akan melacurkan diri dia. Okay, dulu ah. Aki, salam sikit. Kalau kena makan dalam tu tahan. Aki, Dia sampai dia bye-bye. rotok dengan dada. selamat tinggal Aki ah. Alright. Bye. Bye. Okay, kita shopping lah untuk kali terakhir. Tengok mana siapa banyak kan? Weh, untuk bini So, inilah kali terakhir kita akan berada di Thailand untuk kali ni. So, sekejap, shopping kali terakhir tengok sikit banyak sekejap. Woi, tu air tak mau kalah jap. Jap. Ha? Cak, jom. Air tak mau kalah jap. Shopping? Kopi tak makan. Wih, duit aku dah sikit lagi habis ni. Okay, jom. Kita jumpa. Bye-bye semuanya. Jalan dah? Jangan tolak ah, sabar. Akhirnya kita sampai mana? Phuket. Phuket kalau tak ada Phuket. Kita sampai kampung besar. Benda lah mana dia? Apa dia orang? Ada tak tahu. Ha? Oh. Okey, maka tamatlah sesi vlog kita pada kali ni ya. So, aku pun dah badai. Badai sangat-sangat badai. Kita jumpa next vlog. Ciao. Mandi belum? Mandi belum? Apa je dah? Jadah. Takut.